Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini cikgu akan ajar cara untuk menggunakan AnyFlip. Apa yang kamu harus lakukan adalah untuk buka mana-mana search engine kamu ataupun Google dan kamu search anyflip.com. Kemudian apa yang kamu harus lakukan adalah kamu perlu login kepada akaun kamu dan kemudian tekan pada quick upload. Jadi setelah kamu tekan quick upload, kamu akan ada paparan seperti ini di mana kamu boleh add new book. Jadi perkara pertama yang kamu harus lakukan adalah kamu harus muat naik buku yang telah kamu siapkan ke dalam ini. Sebagai contoh, cikgu akan muat naik buku cikgu. Cikgu akan muat naik fail lah. Mana-mana fail cikgu. Okey, contohnya ini. Okey. Kemudian kamu harus meletakkan title ataupun tajuk buku kamu. Contoh yang cikgu ada di sini adalah B2 Cafeteria Review. Dan di sini kamu boleh meletakkan sinopsis cerita kamu pada description. Kisah tentang makanan. Baik. Kemudian kamu boleh letakkan kategori sebagai kamu cari edukatif. Edukatif ada fiction, non-fiction, children. Children. Baiklah. Apa yang kamu harus lakukan selepas itu adalah kamu tekan aja di bawah kanan tu save. Save and upload. Baiklah. Jadi setelah selesai kamu upload, kamu boleh tekan butang share di gambar titik 3 di kanan ini. Itu ada share. Kamu boleh beri QR code ataupun share aja link di sini kepada rakan-rakan dan cikgu kamu. Jadi semudah itu. Sekian sahaja dari cikgu. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.